Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya hari ini hari Selasa 27 hari bulan Januari 2026 Masihi bersamaan dengan 8 Syakban 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 6.38 petang. Seperti biasa video daily report kita untuk hari ini. Malam tadi lepas pada buat video daily report kan, 7.30 tu saya lepas buat video daily report. Masuk waktu isyak saya sembahyang isyak. Lepas sembahyang isyak tu lalu pukul 6.24 malam saya terus keluar pergi. 9.24 malam saya terus keluar pergi ke kedai bakery seperti biasa. Minum-minum malam seperti biasa. Lepas tu pergi beli oblong ke dalam rumah tu. Fikri kirim. Lepas tu saya pun main internet sampai kelah pukul 12:21 balik ke rumah. Lepas tu tidur pada pukul berapa malam tengok lewat ke. Tidur malam dalam pukul 3.40, bangun pada pukul 6.50 pagi, bangun mandi sembahyang subuh, kemudian makan sarapan. Makan sarapan tak? Makan sarapan, tidur, bangun pada pukul 12.40 pula bangun pula. Tidur pada pukul berapa? Pukul 8.30 pula. Tidur pada 8.30, bangun pada pukul 12.40. Tengah hari sembahyang Zuhur tadi dah pukul 3.30. Tak ada main Facebook lah. 3.30 baru sembahyang Zuhur. Lepas tu pada sembahyang Asar dah ada pukul 6 tak ada baru sembahyang Asar. Lepas tu terus main ke sini lah. Pada pukul saat ni 8.30 terus main ke sini. 2 minit berjalan main sini untuk buat video dari report ni. Okey, saya sekadar saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.